Periode Kumpulan 3 telah melaksanakan kempen hindari gejala sosial di Universiti Pendidikan Sultan Idris, di mana ia merupakan suatu inisiatif yang dilancarkan bagi membendung dan mencegah penyebaran gejala sosial dalam kalangan pelajar. Gejala sosial merujuk kepada tingkah laku negatif atau devian yang tidak selari dengan norma dan nilai masyarakat dan boleh memberi kesan buruk kepada individu, keluarga dan komuniti. Jadi orang bertanya, mengapa kempen ini penting? Pelajar universiti, khususnya di UPSI, merupakan golongan yang sedang dalam proses pembentukan identiti dan nilai. Mereka terdedah kepada pelbagai pengaruh, baik serta positif maupun negatif. Persekitaran kampus yang bebas dan fleksibel ditambah dengan tekanan akademik, sosial dan ekonomi boleh menyebabkan sesetengah pelajar terlibat dalam gejala sosial. Antara gejala sosial yang sering diperhatikan atau dibimbangi dalam kalangan pelajar termasuk pengaruh negatif rakan sebaya, ponteng kelas, merokok, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Jadi, pendekatan kami melalui kempen dengan cara memberi flyers serta menemubual pelajar berkenaan masalah gejala sosial ini. Jadi di dalam flyers yang kami telah berikan kepada pelajar, kami telah bersertakan juga dengan maklumat-maklumat berkenaan gejala sosial, dan kami juga telah menerima dan mendengar pandangan mereka berkenaan dengan cara menghindari dan cara mengatasi masalah gejala sosial ini. Saya pernah agak terlibat dengan gejala sosial ni. Ya, pernah. Gejala sosial dalam kalangan pelajarnya, kalau tak selamanya bully kan? Lepas tu rokok lah. Kalau gejala sosial yang selalu berlaku di kalangan pelajar, saya rasa merokok. Antara contoh gejala sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar ni, kebiasaannya adalah bully, merokok dan sebagainya. Yang negatif contohnya dalam isu pelajar ni ialah tak lain pada pencurian dan pembulian. Punca utamanya daripada ni lah, kurang didikan agama kan. Terkenal ada tak? Kurang didikan agama dengan masalah keluarga. Setahu saya, perbaikan gejala sosial ni berlaku disebabkan pengaruh rakan sebaya. Okey, pada pendapat saya lah, punca utama berlakunya gejala sosial dalam kalangan masyarakat ni, mungkin salah satunya ialah pengaruh rakan sebaya. Sebab apabila kita berada dalam kelompok yang isap rokok, bully, kita akan ikut juga. So, kita kenalah cari kelompok yang baik supaya kita pun akan ikut sikap yang baik. Punca utamanya iaitu tak lain bukan daripada punca misalnya dia berkaitan dengan keluarga mereka. Kurangnya didikan keluarga menyebabkan mereka berani untuk membuat gejala sosial yang tersebut. Yang pertama sekali diri sendiri lah kan. Diri sendiri, ibu bapa, cikgu-cikgu. Kalau pendapat saya rasa ibu bapa yang patut bertanggungjawab. Kerana ibu bapa merupakan orang yang terdekat dengan anak. Jadi dengan ibu bapa ni dia boleh menasihati anak. Macam itulah. Okey, antara orang yang berperanan penting dalam mencegah gejala sosial ni, mungkin salah satunya adalah ibu bapa. Kerana ibu bapa ni dia akan mencorak kehidupan anak-anak mereka. Yang bertanggungjawab kan, iaitu cikgu lah. Cikgu terutamanya cikgu kelas, kerana cikgu sampai rapat dengan pelajar di sekolah. Pandangan saya untuk mengatasi masalah gejala sosial ni, kempen lah kan. Kempen pasal undang-undang. Contoh macam kempen. Kempen kesedaran lah. Saya rasa kempen yang sangat sesuai untuk mengatasi gejala sosial ni. Kempen kesedaran. Cadangan yang boleh dilakukan untuk mencegah gejala sosial dalam kalangan pelajar ialah pihak kerajaan boleh melakukan kempen kesedaran untuk menyedarkan
kepada murid-murid tentang bahayanya gejala sosial bila seragam. Cara saya untuk mengatasi gejala sosial ni ialah cikgu-cikgu perlu mengambil tahu background family pelajar pelajar bermasalah kerana kadang-kadang pelajar bermasalah ini mereka bukan nak melakukan gejala yang tersebut, tapi menyebabkan keadaan mereka yang memaksa mereka untuk melakukan. Sangat setuju. Kalau pada pendapat saya rasa memang sangat setuju lah. Sebab dalam perkara ini dia sangat saling berkaitan antara satu sama lain. Ya, saya sangat bersetuju. Berdasarkan demografi di sebelah, kita dapat melihat bahawa terdapat 58 responden yang telah mengisi Google Form ini. Antaranya ialah seramai 75,9% adalah lelaki dan seramai 24,1% adalah perempuan. Berdasarkan carta demografi di sebelah, untuk soalan pertama yaitu pernahkah Anda atau rakan Anda terlibat dalam gejala sosial, kita dapat melihat seramai 63,8% mengatakan ya dan seramai 36,2% mengatakan tidak. Seterusnya pula untuk soalan kedua yaitu antara berikut yang manakah merupakan contoh gejala sosial dalam kalangan pelajar. Kita dapat melihat tren demografi di sebelah menunjukkan bahwa 31,6% telah menjawab merokok. Seterusnya 22,8% telah menjawab penting sekolah dan seramai 40,4% menjawab bully, dan yang selebihnya pula adalah penyalahgunaan data. Untuk jumlah yang tertinggi antara responden adalah bully yaitu seramai 40,4%, manakala yang paling rendah adalah penyalahgunaan dada. Seterusnya untuk soalan ketiga pula yaitu pada pendapat Anda apakah punca utama berlakunya gejala sosial? Kita dapat melihat bahwa seramai 75,9% telah menjawab pengaruh rakan sebaya dan seramai 12,1% pula telah menjawab kurang didikan agama, dan seterusnya seramai 10,3% telah menjawab masalah keluarga, dan yang paling sedikit adalah masalah keuangan. Untuk soalan yang seterusnya, siapakah yang bertanggungjawab untuk mencegah gejala sosial berdasarkan demografi di sebelah? Yang pertama adalah peranan ibu bapa seramai 50 orang responden bersamaan dengan 86.2%. Kedua adalah peranan guru iaitu seramai 30 orang responden bersamaan 51.7%. Dan yang ketiga adalah peranan kerajaan iaitu seramai 8 orang responden bersamaan dengan 13.8%. Dan yang keempat adalah diri sendiri seramai 26 responden dan bersamaan dengan 44.8%. Dan jumlah responden yang paling tinggi adalah memilih peranan ibu bapa seramai 50 orang iaitu bersamaan dengan 86.2%. Dan yang paling sedikit adalah peranan kerajaan itu seramai 8 orang bersamaan 13.8%. Untuk soalan yang seterusnya adalah apakah cadangan mengatasi masalah gejala sosial dalam kalangan pelajar? Berdasarkan demografi di sebelah adalah seramai 43.1% responden yang menjawab memberi pendidikan agama dan moral yang kukuh sejak kecil, dan 25.9% responden yang menjawab membuat kempen kesedaran, dan 24.1% untuk responden yang memberikan jawapan memberi kaunseling dan bimbingan kepada remaja yang bermasalah, dan selebihnya adalah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Dan yang tertinggi adalah 43.1% iaitu memberi pendidikan agama dan moral yang kukuh sejak kecil, dan yang terendah adalah meningkatkan penguatkuasa undang-undang. Untuk soalan yang terakhir adalah apakah anda bersetuju jika pendidikan moral dan agama diperkukuhkan di sekolah untuk mencegah gejala sosial? Berdasarkan demografi di sebelah, terdapat 98.2% responden yang memilih sangat setuju dan selebihnya adalah tidak pasti.